Pernah tak terfikir nak suruh AI siapkan abstrak kajian anda bila tarikh akhir dah makin dekat? Memang menggoda kan? Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kita nak sembang pasal satu topik yang sangat menarik tapi ada banyak jerat tersembunyi, iaitu menggunakan AI untuk menulis abstrak penyelidikan akademik anda. Sebagai penggaji, godaan nak biarkan AI buat semua kerja memang kuat. Tapi kalau salah gaya, integriti laporan anda yang jadi mangsa. Jadi, fokus kita hari ini adalah macam mana nak guna AI secara beretika. Kita nak jadikan dia alat bantuan, bukan pengganti anda. Untuk melancarkan sesi kita ada pelan tindakan yang cukup teratur. Kita akan tengok anatomi abstrak penyelidikan, etika dan batasan AI, langkah-langkah menulis, rahsia prompt yang mantap, kesilapan lazim AI, dan akhir sekali, semakan terakhir abstrak anda. Senang cerita, kita akan layan proses ni macam kerja ketua tukang masak. Kita nak tengok macam mana nak suruh pembantu AI kita buat kerja persediaan, memasak dan menghidang tanpa merosakkan resipi asal. Cuba bayangkan anda baca satu teks ni dan ayat dia rasa terlalu sempurna, sangat yakin dan bombastik sampai anda terfikir, adakah teknologi AI dalam dunia akademik ni sebenarnya satu keajaiban yang menyelamatkan kita bila tak cukup masa? Atau ia sebenarnya pemusnah integriti akademik kita? Jawapannya berbalik kepada macam mana kita kawal dan arahkan dia. Dan itulah rahsia yang kita nak bongkarkan sekarang. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, anatomi abstrak penyelidikan. Sebelum kita suruh AI memasak, kita kena kenal dulu hidangan apa yang kita nak sediakan ni. Perkara paling penting yang anda kena pegang, abstrak bukanlah sekadar perenggan pengenalan dan bukan juga kesimpulan. Ia sebenarnya adalah satu ringkasan yang sangat padat tentang keseluruhan kajian anda. Sebab itulah abstrak ni cuma boleh ditulis bila laporan penyelidikan anda betul-betul dah siap sepenuhnya. Logiklah kan? Macam mana kita nak rumuskan dapatan kajian kalau kajian tu sendiri pun belum wujud lagi? Kalau kita bedah satu abstrak, ada 9 ramuan wajib yang mesti ada. Dari latar belakang ringkas, sampailah ke bahagian implikasi dan kata kunci. Poin yang sangat kritikal di sini ialah, kalau anda tertinggal ramuan utama, iaitu dapatan kajian, abstrak anda automatik hilang fungsinya. Ia cuma akan jadi satu lagi pengenalan yang tak lengkap. Abstrak yang mantap sepatutnya boleh bagi gambaran penuh kepada pemeriksa hanya dengan sekali bacaan saja. Masuk ke bahagian kedua. Etika dan batasan AI. Dah tahu resipinya, sekarang kita kena letak syarat ketat untuk pembantu AI kita. Kita semua tahu AI ni memang hebat bab susun ayat dan betulkan tata bahasa. Tapi sebelum kita bagi dia peluang beraksi, kita wajib tetapkan sempadan, iaitu apa yang AI langsung tak boleh buat. Dengar sini elok-elok ya. Kalau anda tak suapkan bahan mentah yang sebenar, maksud saya data kajian anda yang tulen, AI ni akan mula berhalusinasi dan hidangkan fakta palsu. Dalam dunia akademik, ini bukan benda main-main. Ini adalah penipuan terang-terangan. Contohnya, AI tiba-tiba reka jumlah responden dari udara yang kosong atau lebih teruk lagi, dia tukar keputusan kajian yang tak signifikan jadi signifikan semata-mata nak bagi nampak berjaya. Ini satu pelanggaran etika yang sangat serius. Seterusnya, bahagian ketiga, langkah menulis menggunakan AI. Jom kita tengok 5 langkah mudah nak buat persediaan secara beretika. Pertama, kumpulkan dulu semua maklumat kajian anda. Kedua, suapkan semua info ni sepenuhnya ke dalam arahan atau prompt untuk AI. Ketiga, baru minta AI hasilkan draft. Tapi ingat, kerja anda belum siap. Langkah keempat, memaksa anda untuk semak semula ketepatan setiap fakta yang AI bagi. Dan akhir sekali, sunting draft tu supaya bunyinya lebih semula jadi dan selari dengan nada penulisan anda, bukan kedengaran macam robot. Sekarang kita masuk bahagian keempat, rahsia prompt yang berkesan. Anda nak tahu rahsia dapatkan abstrak yang berkualiti tinggi? Semuanya bergantung pada betapa ketat dan lengkap arahan yang anda bagi. Cuba bezakan dua prompt ni. Kalau anda bagi arahan malas macam, tulis abstrak kajian saya, AI akan meneka-neka dan mulalah dia nak reka cerita. Sebaliknya, kalau anda guna prompt yang lengkap, siap bagi tajuk, metodologi, jumlah responden tepat 180 orang pelajar dan dapatan sebenar, AI dah tak ada ruang untuk merapu. Dia akan ikut parameter tu bulat-bulat. Beralih ke bahagian kelima, awas kesilapan lazim AI.
Walaupun arahan anda dah cukup mantap, AI ni kadang-kadang ada tabiat suka nak overclaim. Dia suka buat ayat tu kedengaran terlampau dramatik. Bila anda nampak ayat macam, kajian ini membuktikan secara mutlak atau menyelesaikan semua masalah, anda kena potong terus. Ayat macam ni langsung tak sesuai dan tak bertanggungjawab untuk penulisan akademik. Secara realitinya, sangat jarang kajian tahap kita ni dapat membuktikan sesuatu tu secara mutlak. Jadi, gunakanlah frasa yang berpijak di bumi nyata seperti dapatan menunjukkan. Ini satu lagi kesilapan yang sangat bahaya. Anda wajib teliti dan bandingkan hasil AI dengan dapatan kajian anda yang sebenar. Jangan biarkan AI memandai-mandai cakap kajian anda dapat keputusan yang positif dan signifikan, sedangkan realitinya kajian anda mendapati sebaliknya. Laporan akademik perlukan kejujuran mutlak tahu. Kalau hipotesis asal anda tak disokong oleh data, laporkan saja. Jangan sesekali biarkan AI memanipulasi fakta ini. Akhir sekali, bahagian ke-6, semakan terakhir abstrak anda. Sebelum anda hidangkan hasil kerja ni kepada pensyarah, jalankan kawalan kualiti yang ketat. Gunakan senarai semak ni. Tanya diri anda, adakah objektif dan metodologi itu tepat? Adakah saiz sampel sama dengan laporan anda? Paling penting, pastikan AI tak senyap-senyap masukkan sebarang citation atau rujukan palsu dan pastikan implikasi kajian tu realistik. Kalau semua jawapannya positif dan menepati fakta, anda memang berada di landasan yang betul. Kesimpulannya, di penghujung hari, anda adalah penulis utama dan ketua tukang masak. AI tu cuma pembantu. Jadi, sebelum anda tekan butang hantar, saya nak anda renungkan satu soalan emas ni. Adakah abstrak ini secara jujur dan tepat mencerminkan titik peluk penyelidikan anda sendiri? Kalau ya, tahniah, anda telah berjaya memanfaatkan AI dengan bijak. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa dalam sesi penerangan ni. Selamat mencuba dan semoga berjaya hasilkan abstrak yang cemerlang.